Takkanlah, diorang tak nak cakap bahasa Inggeris, I cari parents lain lah, tak boleh. Circle-circle tu ada deal breaker. Ya, betul. Kalau orang salah cakap pun is okay. Tak ada masalah. Grammar you salah ke tak ada masalah. Takut nak speaking sebab risau kena judge. Kena judge ni as simple as poyo lah kau cakap English. Apa diorang kena buat? Actually, that kind of kerisauan tu sebenarnya valid. Sebab, yelah kalau kita cakap English, mestilah orang cakap, kenapa dia ni kan? Macam tak pasal-pasal kan? So, sebab tu saya cakap kat student saya, bila you nak cakap English tu, you kena pilih tempat mana you nak cakap bahasa Inggeris tu. So, macam saya sendiri, kalau saya tahu orang tu tak cakap bahasa Inggeris, saya tak adalah cakap bahasa Inggeris. Saya cakap je bahasa Melayu. Sebab memang boleh cakap Melayu. Cakap je lah bahasa Melayu kan. Tapi kalau memang environment tu is in English, so saya cakap lah bahasa Inggeris. Kalau macam family you tak cakap bahasa Inggeris, tiba-tiba you nak cakap bahasa Inggeris kan, mestilah orang cakap you poyo. In a way, betul lah tu. Solution, mungkin kena cari environment baru. Circle baru. Circle yang you tahu, kalau you cakap bahasa Inggeris, dia tak cakap you poyo. Dia tak judge you apa semua. Tapi apa nak buat dengan yang circle sekarang? Maintain lah. Sebab circle ni memang you punya life. Kawan sekolah, parents you takkanlah, diorang tak nak cakap bahasa Inggeris, I cari parents lain lah, tak boleh. Diorang still parents you kan. Macam tu lah, you just change your environment. Macam kalau you nak main golf, takkanlah you nak paksa just because dia kawan, dia wajib main golf dengan you. Tak. So sama juga dengan bahasa Inggeris, you pergi dengan circle yang cakap bahasa Inggeris. And just for your info, circle-circle tu ada deal breaker. Betul. Sebab deal breaker ni kita mengumpulkan orang-orang yang dia nak improve bahasa Inggeris, dan dalam kita punya environment ni kita terapkan supaya jangan judge lah. Jangan ada judgement. Kalau orang salah cakap pun is okay. Tak ada masalah. Grammar you salah ke tak ada masalah. Are you struggling to speak English? Join now.